So guys, inilah kawasan carport rumah ni. Boleh memuatkan duri kereta di kiri dan kanan. So jom kita tengok dalam pula. Let's go. So guys, macam biasa, rumah ni dah siapkan safety door. So ni adalah kawasan hall area dia. Kita dah siapkan full montek daripada depan sampai belakang. So jom kita tengok kawasan bawah dia pula. Ada bawah atas rumah ni. Let's go. Turun je 5 anak tangga kat rumah ni, korang dah sampai dah kawasan dapur. Tapi kat kawasan sini, korang letak meja makan ataupun tempat korang shuffle. So guys, inilah kawasan dapur dia. Dah siap tabletop dan sinki dan kabinet. Jom tengok bilik dia pula. Let's go. Ni bilik yang pertama. Bilik yang kedua. Ini bilik master. Ada bilik air. Full montek atas sampai bawah. Bilik air yang kedua. Abang jangan fikir harga dulu bang. Abang tengok dulu rumah ni. Harga abang tolak tepi. Yang penting kalau abang berminat dengan rumah ni, jangan lupa follow, like, comment and share. Kan, Abang Mati JB, the best agent in the world.